Alright, my gangs, my bye. Welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gangs, my boys? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. Dan di video kali ini, my gangs, my boy, kita akan mereaction lagi ya. Kali ini yang lain ya, saudara-saudara ya. Kali ini kita akan mereaction caster terlucu terkocak dari Malaysia ya, saudara-saudara ya. Caster PUBG Mobile ya. Cara dia membawakan sebuah pertandingan PUBG itu sangat lucu ya, saudara-saudara ya. Dan tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja kita melihat caster lucu PUBG Mobile dari Malaysia. Pasukan Bigatron Red Aliens sebab mereka tidak boleh berlawan terlalu lama dekat luar, perlu selesaikan pertandingan ini secepat mungkin dan Bigatron ingin menghabiskan main-main daripada bangsa sinergi. Dia berhenti, dia dapat nampak dekat situ tapi malang sekali Austin terselamat dengan nyawa yang tersisa sedikit, tapi kena juga dekat situ. Tinggallah Strider saja. Strider, where are you? Ya, Strider nak tekan bak kata main-main daripada pasukan Bigatron Red Alien. Nah, tinggal seorang saja yang lagi selamat. Pasukan BTR mungkin akan terselamat dengan sebaik-baik mungkin. Dan pasukan daripada TSM ke tadi kita tak Team IND Insidious sekarang ini. Beberapa orang pemain mereka telah pun jatuh. BTR mereka akan sibuk untuk mengambil loot terlebih dahulu. Dan Strider sekarang ini sedang dah boleh saksikan sekarang ini. Seperti inilah BTR jagoan aing nih. Dalam bulatan dan dia akan selamat, dia akan terlangkah tapi tak mati. Betul-betul dia buka dan rata mereka di tangan pasukan B. Easy akan ditembak Zuxi daripada arah jauh dekat situ. Wow, BTR masih lagi cuba untuk menjadi pesaing. Ketiga-tiga pasukan ni masih lagi dapat circle. Ini baru circle yang ke-6 masuk circle yang ke-7, tapi sebab dia punya circle terlalu GG maka telah pun kebanyakan pasukan rata. Majikan dapat Godad dikacau. Bom Godad dapat 2 knockdown. Itu ada bom yang mantap sekali meninggalkan Gil bersorangan saja sekarang ini. Tetapi Gil dia sedang memasakkan bom tangan ke depan dan Godad adakah dia akan terbeda? Tidak, masih lagi tak jatuh. Godad sempat lagi untuk menyelamatkan rakannya sekarang ini. Martin akan sempat lagi di bahagian belakang. Rakannya telah pun dihidupkan sekali. CZ Perset kiri guna pakai. Martin masih lagi di tempat yang selamat. Gil dia akan terus berusuk ke depan saja ataupun menyelamatkan rakannya sekarang ini, tapi tak berjaya lagi. CZ dia dah tahu dari manakah kedudukan Gil. Kiri dan kanan dia bakal dilepaskan dan akan disingkirkan. Asia Tenggara lawan Asia Tenggara sekarang ini. Microboy akan kena tembakan M249 macam peluru berapi dekat situ. Tinggal Zuxi saja akan ditekan, tapi Zuxi masih lagi berjaya untuk mendapatkan satu kawalan. Situasi agak baik juga. Tinggal Godad saja perlu dicari. 1 lawan 1. Zuxi lawan Godad. Siapa Zuxi menang ke ataupun Godad? Ribut sekali no. Zuxi Godad tak pasti sekarang ini. Tapi yang pasti dua-dua dari Asia Tenggara. Godad akan menerima damage lebih dahulu. Zuxi cantik dekat situ penggunaan kenderaan yang beliau lakukan. Tapi malang sekali Godad. Alamak, bagi dia masih belum meletup maka Zuxi mudah untuk memberikan damage tambahan. Akan cuba untuk secure kill sekarang ini Zuxi. 1 lawan 1 di antara beliau. Indonesia lawan Thailand ni. Ya betul tu, 1 lawan 1 yang menarik sekali dapat kita lihatkan. Mereka menggunakan setiap sudut yang ada untuk menjadi tembok pertahanan bagi diri mereka sendiri. Godad dia itu bom tangan dia mantap benar sakti dan winner Chicken Dinner akan diberikan terhadap pasukan Bigatron Red Aliens untuk pusingan. Mantap sih BTR. Mereka mungkin boleh mendapatkan Chicken Dinner ini. Ryzen akan dibakar hidup-hidup. Satu agresif push dilakukan oleh pasukan RRQ Tina. Betul-betul mereka ingin ratakan pasukan BTR ini, tapi tidak terlalu mudah. Not yet. Kata BTR sebab bantuan datang dari sebelah belakang. 2 main akan kena ditui. Ernie saja tinggal. Ernie pun akan kena ditui saja tinggal. Saya rasa Ryzen dia betul dapat. boleh rata sekarang ini sebab bantuan telah pun tiba. Rata. RRQ Tina langkah BTR. Mereka yang merana. Ya, pasukan RR Rata. Ulang. Rata sekarang ini sebab bantuan telah pun tiba. Rata. RRQ Tina langkah BTR. Mereka yang merana. BTR terbaik dong. Noir ini pasukan Bigatron berjaya
untuk meloloskan diri dengan selamat sehingga kepusingan kebulatan yang ketujuh. Kepusingan Agak kebulatan. tapi Scout sedang berikan tekanan yang begitu tinggi. Ryzen satu knockdown berjaya untuk dilangsungkan oleh mereka. Hanya tinggal 3 sahaja lagi. Mereka masih lagi bertahan. So masih lagi menggunakan first aid kit di luar zone. Sekarang satu bom tangan akan dilemparkan ke depan. Scout satu lagi kill. Zaxi terus ambil kill tersebut. Zaxi masih lagi sedang mengganas. Ernie nyawanya begitu sedikit. Bom tangan dilemparkan ke depan. 3 lawan 1. So mungkin tak boleh berbuat apa-apa. Tapi satu lagi jatuh. Dua dan rata. Pasukan Orange Rock di tempat yang Rata. keempat. Ya, yang mengejutkan sekarang ini Ernie kan Woi, mati di tempat yang mati. ketiga. So satu survival skill yang baik. So begitu baik sekali. Dia ada 7 first aid tadi. Dan bila dia pakai semua, dia mungkin mendapatkan skor kali 1 poin dekat sini. Tembakan dilepaskan terhadap Zuxi dan itulah Tetap dia susah. penamat untuk round kita kali ini. Semua akan BTR pada akhirnya. Susah. Ryzen satu bom tangan akan terus ditarik. Dia nampak di mana kedudukan Cho. Satu lontaran bom tangan akan terus dibalik oleh Ryzen. Tapi bom tangan itu ada yang akan sampai. Sampai tapi tak sampai untuk menjatuhkan rakannya ataupun menjatuhkan musuhnya iaitu Cho. Dia akan mula Ah, berangkat masuk seru ke dalam ini. tapi ditui telah menjatuh. Dia dapat juga satu round dengan bom tangan ini tapi Jinan juga jatuh. BTR mendapatkan chicken dinner sekarang ini 1 demi 1. Band dia bebaskan RRQ Tina telah pun dilumpuhkan dan itulah dia rata. Pasukan RRQ Tina sedangkan mereka Rata. sebenarnya ada kelebihan. Mereka sebenarnya boleh dapatkan mereka sebenarnya yang BTR boleh no. circle. Dia ada kaki. Tapi balik, okey, kaki Itulah nampak. dia kaki. Jangan kaki dia krem sudah. Weda Itulah dia. Kaki. Ulang. Dapatkan mereka sebenarnya Ulang. yang boleh menjaga circle. Dia ada kaki. Tapi balik, okey, kaki Itulah nampak. dia kaki. Jangan kaki dia krem sudah. Weda chicken dinner untuk pasukan Bigatron. Kaki. Tiba-tiba 6 tim saja yang tinggal. 6 tim saja tinggal dalam masa beberapa minit saja seperti kehilangan semuanya, tapi BTR macam magician keluar daripada entah semana-mana, datang daripada Tapi semuanya. BTR macam magician ya. Seperti pesulap. 6 tim saja tinggal dalam masa beberapa minit saja seperti kehilangan semuanya, tapi BTR macam magician keluar daripada entah semana-mana, datang daripada semangat. Dikeluarkan di tempat yang ketujuh. Valdes ada dikeluarkan tapi bom tangan yang mantap. Laksi itulah dia. Die. Bom tangan yang terbaik sekali. Microboy juga membantu dalam kejatuhan pasukan Arta. Oh, rata. Satu skuad rata dengan bom tangan daripada pasukan Megatron. Satu skuad rata ke oleh. Tapi 2 bom tangan dibaling oleh kedua-duanya. Begitu bermutu tinggi. Oh, tapi bos ini satu lagi. Begitu bermutu tinggi. Kalau somehow mereka boleh hantar satu player pun pergi ke depan untuk dalam compound itu, mereka boleh dapat tempat kedua sekali. Tembakan lepaskan. Zuxi akan cuba mengangunkan Microboy sekali. Ryzen meletupkan satu player dapat T1. Zeden saja tinggal sekarang ini. Kalau dia jatuh, BTR akan jadi champion. Mereka berjaya dapatkan tempat kedua. Box Gaming, mereka mungkin tersilap langkah. BTR masih boleh dapat chicken dinner. BTR kalau chicken dinner mereka lah nombor 1 di dalam liga, sekaligus BTR membuktikan mereka betul-betul juara dunia. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh Box Gaming melainkan perbezaan poin mungkin tak cukup ataupun Ulu betul-betul perform dan meratakan mereka dengan sekadar. Tapi mereka dah dapat 20 mata sekarang ini. Ya, mereka dah dapat 20 mata. Mereka dah cukup happy. Kalau mereka chicken, memang satu game yang mantap. Microboy di knockdown oleh Hulu. Mereka ada high ground advantage. Healing up perlu lakukan oleh BTR Zaxi. Microboy perlu bangun, perlu heal up juga. Zaxi Perlu heal up. guna pakai dekat sini. Satu orang gunakan kenderaan berasapi ke depan. Mereka jatuhkan satu. Zaxi dapat satu. Zaxi cari yang kedua. Dia tahu satu orang tengah rasa macam bunga. Ryzen kepala manggis akan maju ke depan. Tembakan dilepaskan. Mereka dapat satu lagi di sini. Satu saja tinggal. BTR winner. Chicken dinner untuk tim. Ryzen kepala manggis. World Champion sekali lagi untuk Bigatron. Setelah hampir Kenapa dia? lepas oleh Box Gaming fighting. Ryzen kepala manggis. OR disebabkan mereka perlu bergerak. Ada masalah. Macam mana nanti balas semua boleh kena dengan itu. Ryzen memang betul-betul IQ 5,600 ke situ. Tetapi dia tidak berjaya mencetak play tersebut. Blue Zone sekarang mengejar beliau. Dia kena gerak cepat-cepat. Alamak, dia memang pergerakan akan dilimited sekarang ini. Dengan api-api di baling sebelah kanan. Ryzen, dia nampak semua orang. Tapi dia kena naik atas batu. Dia bermain seperti satu kuda liar dekat sini. Satu play di knockdown.
dapat backup ada dari rakan-rakan yang terus mencacing. Ryzen mencari target, dia rasa dia boleh rasakan seluruh spot itu satu orang. Satu lagi player yang dia akan knockdown 2 lawan 1 Ryzen. Ryzen betul barbar dekat sini mencari target. Groza dikeluarkan, mencari satu lagi target. Ryzen dapat dekat situ. Dia perlu cari satu saja player. Siapa muda ini? Satu lagi kill masuk tangan dia mencari snack. Snack dibalik dekat situ. 40 muda ada tangan Ryzen. Ryzen mencari. Ryzen dapat. Dia dapat meratakan satu squad. Satu orang kepala manggis ini memang betul-betul padu Jayanta. Ya, Ryzen mencari, Ryzen dapat. Ryzen mencari. Ryzen dapat. Dia dapat meratakan satu squad. Satu orang kepala manggis ini memang betul-betul Kepala padu manggis. Jayanta. Ya Ryzen bagaimana dia dilahir. Dia mungkin lahir-lahir terus diberikan satu phone dengan Kairos. Dia ratakan satu skor itu begitu saja. Pasukan yang kita baru saja katakan tadi, baru je aku cakap mungkin ini pasukan yang boleh baca ke Dina. Tidak, didinai, dia dihalang oleh satu orang saja, iaitu seorang Ryzen. Ya, beras sekarang ini mereka akan bangkit semula dengan para player sempat Speechless, ya. akhir. Mereka ada nombor batas tapi tidak. Mereka akan dijatuhkan 2 orang. Zaksi dia akan pergi ke belakang. Dia dah gila. Ryzen dah gila. Zaksi pergi ke depan. Winner chicken dinner paling berkualiti keluar daripada si Ryzen. Berapa banyak kill dia dapat dekat situ Ryzen kepala manggis. Betul gila Mamat ini. Ya, memang tak boleh dinafikan Ryzen kepala seorang manggis. Ryzen ini walaupun dia Ya mungkin begitu aja guys, mau bawa kita video tentang melihat reaction tentang apa caster dari Malaysia ini yang lucu ya saudara-saudara. Ya boleh ribut sekali kan boy, sama yang kita ribut. Dan begitu aja guys, mau kita video. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of Duda Duda Dada.